Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafizah dari Rafizah Habibul Crochet. Kali ini saya akan tunjukkan tutorial untuk kait tali beg. Ini saya buat pendek saja. Baik, kita teruskan. Saya gunakan benang pipi Cina saiz 3mm dan jarum kait saiz 5.0 mm. Kita mulakan dengan tinggal sedikit ujung benang untuk kemasan nanti, dan kita mula dengan magic ring. Chain sekali dan terus masukkan sebanyak 6 single crochet dalam loop kita ada ni, lubang yang kita ada ni. 1 2 5 6. Pusingan pertama habiskan, dah siap 6 single crochet, dan berikutnya juga kita nak juga 6 single crochet, tetapi kita akan bekerja di back loop bahagian luar. Yang nampak tu bahagian luar. Buat juga 6 single crochet. 1 single crochet untuk 1 single crochet yang dah ada tadi. 1 2 3 4 5 dan yang ke-6. Okey, selesai di situ. Pusingan kedua 6 single crochet. Baiklah, ini kedudukan single crochet yang terakhir kita tadi, yang ke-6. Jadi sekarang kita akan kait lagi dengan kaitan single crochet. Ini permulaan kaitan pertama kita. Okey, kalau kawan-kawan perhatikan, boleh nampak kan kita ada dua garis melintang ni, dua benang yang melintang, dan kita akan kait di atasnya. Okey, boleh nampak kita ada dua. Kita nak yang paling bawah ni, yang paling hampir dengan dua benang yang melintang tadi. Okey, dua benang melintang ni kita nak yang sini. Sama juga bila kita pergi ke sebelahnya, dua benang melintang, ambil yang paling dekat dengan dia. Okey, kita buat sama-sama. Peringkat permulaan ni agak keliru sikit lah. Okey, kalau keliru lagi, rapatkan. Jadi kita boleh tahu mana tempat kita nak. Okey, nampak dua benang melintang ni, ambil atas tu yang paling dekat dengan dia. 6 single crochet juga. 1 2. Okey, tengok lagi. 2 yang melintang, ambil atasnya. Yang ketiga, kena pasti dulu dua yang melintang tu, ambil atasnya. Yang keempat single crochet kita. Okey, tengok lagi. Dua yang melintang, ambil atasnya.
single crochet kelima. Okey, tengok lagi yang ni, ambil atasnya. Ini single crochet yang ke-6. Terus saja kait single crochet sampailah ke saiz atau panjang yang kita kehendaki, yang kawan-kawan kehendaki. Masih boleh nampak kan ni? 1, 2, ambil atasnya. Okay, terus saja kait. Okay, ni perhatikan ini dia sedikit besar kan, sikit terbuka, tapi kita kekalkan dah macam tadi. 2 melintang, ambil di atasnya. Terus saja kait sampai saiz yang kawan-kawan kehendaki. Okey, tarik, habiskan dia. Okey, dan berikutnya untuk tamatkan kaitan kita ni, hujung benang, maksud saya tamatkan hujung benang. Okey, pastikan cukup kita punya 6 kaitan, 6 single crochet tadi. Okey, dan kita akan bekerja di back loop juga. Okey, back loop kita yang sini, ini tempatnya. Yang ni di sini.
Saya tak guna jarum jahit biasa tu ya. Saya guna jarum yang sama ni untuk kita ambil lebihan benang kita ni. Dan yang terakhir, okey, ini kemasan sebelah sini. Okey. Okey, ini hasilnya selepas siap buat kemasan. Pendek saja saya buat, kebetulan ada lebihan benang. Kawan-kawan boleh buat lagi panjang lah untuk beg masing-masing. Okeylah, moga video ringkasan ini bermanfaat lah untuk semua. Selamat maju jaya semua. Assalamualaikum. Bye.